Sebuah skuter 250cc dengan teknologi-teknologi moden dan desain yang sangat menarik. Yang paling penting, harga dia sangat berbaloi. Inilah dia, Aveta Nova 250. Motor ni dikuasakan dengan enjin 244cc, 25.5 horsepower dan 23 Nm of torque. So, untuk korang yang nak pergi cruising atas highway, motor ni memang sangat selesa untuk korang bawa. Suspension depan didatangkan dengan telescopic fork, radial caliper, dual channel ABS dan ada traction control. Saiz tayar 120/80 14 inci. Suspension belakang didatangkan dengan dual shock absorber, single disc, ada ABS. Saiz tayar 120/70 13 inci. Untuk seat height motor ni 774mm. Aku punya tinggi 1700mm. So bila aku duduk, kaki aku boleh full kat bawah. Kalau diri pun, okey, tak ada sangkut. Nampak tak? So kalau korang agak rendah sikit daripada aku, still boleh naik lagi. Kalau agak tinggi pun still selesa lagi. Seat dia lebar, riding position dia pun selesa dekat sini. Berat dia 165kg sahaja. Untuk korang mencelok-celok dalam bandar ataupun pergi long distance ride atas highway tu, memang sangat selesa. Setiap skuter mesti ada compartment dekat bawah seat. So untuk skuter ni pun datang dengan satu compartment dekat bawah seat. Agak-agak aku mungkin boleh letak satu biji helmet yang tak terlalu besar sangat lah. Open face helmet mungkin muat. Okay. And then dekat bahagian depan ni, sebelah kanan dan juga sebelah kiri ada compartment bertutup. So kalau hujan insyaAllah barang dalam tak basah. Di bahagian handlebar dia ni kita boleh lihat ada 7 inci TFT meter, siap ada dashcam lagi. And then menggunakan sistem smart key. Untuk power supply ada dekat compartment sebelah kiri, dekat bahagian sini. So korang boleh guna power supply untuk charge phone ataupun guna untuk motor play. Windshield dia pula nampak memang sangat cantik, tapi kekurangan dia tak boleh adjust turun dan naik. Dia fix saja macam gini. Motor ni didatangkan dengan kapasiti tangki 12 liter. Kalau korang nak pergi long distance ride tu, jangan risau, pulas saja, tak payah nak stop isi minyak tau. Ok guys, so kalau korang berminat dengan Aveta Nova 250 ni, korang boleh dapatkan di Ipiong Motorsport Setapak. Kontak nombor dan alamat nanti aku letak dekat bawah sini.